So TS ni memang wajib lah So hari ni aku nak breakfast dekat kuih Yang ni dekat Subang Jaya. Sebelum tu kita berangan lah dulu. Nampak tak kita cantik ke tidak? So lepas tu kita masuk lah. Assalamualaikum masuk So korang first korang masuk, mestilah korang akan nampak kuih. Nama kedai dia pun kuih. So dekat sini dia vibe semua kuih tradisional pun ada. Kok lah korang cari kuih susah nak jumpa, InsyaAllah dekat sini jumpa. Tahu-tahu makanan sampai. So yang ni nak order cucur udang, roti jala, kuih-kuih sikit lah. Sebab pagi-pagi ni kita memang tak makan banyak adik, takut membazir. So ambil apa yang nak makan saja. So cucur udang dia tu dengan kuah kacang dia sangat-sangat sedap. So kalau petang-petang nak datang santai-santai nak makan cucur udang, korang boleh makan dekat sini. Lepas tu mana duk borak-borak. Maklumlah wak, kita nak jaga lipstick satu hal, nak kontrol cun satu hal, nak gigit cucur udang satu hal. Sebab tu lah kita lambat tau. Sebab tu kita macam ada mak, nak kontrol cun ke tidak ni? Gitu. So the next kita makan roti jala. Wow, rajin betul. Roti jala dia berwarna-warni, dihidang dengan kari ayam. Okay, so overall Wana suka dan akan repeat lagi. Okay, bye. Nah.